Sekarang pukul 7 ke 9. Dulu Tiara memang hafal ni. Tahun-tahun semua. Ida memang suka Ida. Tapi setiap kali kena cerita balik. Yalah masa sejarah kita kena bercerita tau. Yalah, bercerita kan. Kena bercerita. Tapi Allah tak ingat lah. Ya. Poin-poin tu. Mariam. Oi, cek. Ni malam sebelum flight ke Spain. So diorang ni lah teman di barang-barang. So baru ada bag luggage. Ni duduk tengah lumba. Banyak kedai dah tutup. So last minute kita beli. Kita beli luggage lah. Okay. Ni nombor 5 dekat sini. Jom. Dah bungkus semua. Ni je kita punya barang kita, bagasi kita, insyaAllah. Semuanya baik-baik belaka, insyaAllah. Okay. Dah pukul 12 lebih lah, tak tidur lagi. Bye. Bye, tutup, pakai tangan, tutup. Sekarang pukul, tak nampak pula, 4.27. Okay, 4.27 pagi. InsyaAllah kita akan terus ke airport lah, InsyaAllah. Ke KLIA, bagasi kita, ada bag pouch, dan juga bag galas lah semua. So ni saya minta bantuan dari saya, jadi Arif. Right. Jom. Kiam di KLIA. Alhamdulillah sampai KLIA. Ya, alhamdulillah kita dah sampai dekat KLIA. InsyaAllah kita akan check in. Kita akan jumpa tim kita untuk kembara Al-Andalus, insyaAllah. Hari ni flight kita dalam pukul 9.30. So sekarang ni jam pukul 5 pagi. Kita akan ke Al-Andalus, insyaAllah. Tapi sementara tu kita akan transit di Doha. Okay, Assalamualaikum. Buddies. Yeah. Okay, check in. Oi, besar beg dia. Jom beg kita. Okay. Azri pun dah dapat tiket. Yes. Ya. Jadi kita Eddie. Jadi kita Eddie. Kita tengok. Okay. Yes, cantik. Lepas 2 kali aku pergi.
Leon. Birthday pula. Okay, alhamdulillah kita selesai solat subuh di KLIA tadi. Lepas ni kita akan check in kita punya luggage lah. Okay, jom. Perjalanan kita ke Iberia lebih kurang dalam 11,000 km kalau ikut distance udara, dan kita akan transit di Doha, Qatar, dan hari ini kita akan berlepas dengan naik Qatar Airlines lah. Okay, insyaAllah nanti kita akan jumpa dengan kawan-kawan kita, Raimi, Izham dan juga Johan Asari yang kita tak tahu sekarang ni dia ni datang jadi ke tak jadi sebenarnya. So kita akan tengok nanti. Okay, sambil tengok nak check in luggage ni, sambil tengok. Okay, Izham dah sampai lah. Yes. Mana artis kita? Artis kita mana? Artis kita ni dia sedang katanya on the way. Tapi on the way dia mana tak tahu. Ya. On the way baru nak keluar pintu rumah. On the way juga tu. On the way tu. Seorang lagi lonely pula kan? Ha? Seorang lagi lonely kat tu. Tapi tak apa, dia sampai sana dah. Tapi dia sampai. Okay. Nanti kita catch up dengan dia. Dia nak kena beritahu dia nanti suruh buat apa ni video lonely. Johan pun kena buat video washing machine tadi betul je. Itu yang dia bagi. Kita nak check in luggage. Good morning. Morning kita. Romel je. Dalam tu dua pasang. Ada bagai. Dua pasang je. Laptop. Jadi kita check in luggage. Alhamdulillah selesai solat subuh. Yes. So selepas solat subuh kita kena sesi berdoa di pagi yang mulia hari Jumaat, insyaAllah semoga dimudahkan urusan-urusan kita. Betul. Kita doa sama Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Amin. Moga kita diluaskan rezeki kan. Hari ini paling baik hari Jumaat ni. Ya betul. Kita nak ke Andalus. InsyaAllah Andalus musafir kita Musafir. Ya. Jangan lupa doa musafir. Doa musafir. Amin insyaAllah. Dan juga jangan lupa kita doakan kepada saudara Johan kita Sampai on time. supaya sampai on time insyaAllah. Tak sampai lagi ni. Masya-Allah. Okay. Alright. Alhamdulillah kita berjaya melepasi daripada check-in. Kita boleh beli pas tadi. Pelepasan. Ada bawa laptop. Kena keluarkan untuk check. Jaya lulus luar negara luar memel belah ni. Vamos Andalus. Ini apa? Rombongan. Pasal dapat. Dia tempat apa ni? Naik bas.
dengan rombongan Cikia. Rombongan Cikia. Rombongan Cikia. Ya. Jadi sebelum kita mula perjalanan, sebahkan dan orang kata harga-harga dewa kayangan. Harga-harga dewa kayangan RM12 semasa dia. Tengok RM1.5. Harga memang yalah, international airport. Busy. Sini sangat busy. So kita dah lepas daripada immigration, semua kita nak check in. So kita tunggulah untuk next flight, InsyaAllah. Okay, InsyaAllah, bye. Okay, kita dah naik kapal. Jumpa di Doha, okay. Sampai juga player nombor 4. Lama tunggu. Ya, makan lu. Adik. Baru nak makan dah. Baru dapat. Ya, kita punya player nombor 1 dah tidur lah. Ya, dia. Ya, dia. Dah balik dah tukar lagi. Our original flight entertainment system. Bye-bye. Dia jauh lagi perjalanannya. So, kita makan lauk rendang, ayam rendang hari raya. Okay, kita dalam darat dah. Kita dah hampir berdarat. Tuan, apakah perasaan anda? Jadi kita ni jadi kita ni. Sampai kita ya. Sampai kita ni. Mana ni? Kita sampai Doha. Alhamdulillah, tolong doakan aku banyak-banyak. Bukan dosa Bukan dosa, doa. Doa. Aduh, okey. Kita tak sangka lah sebab benda ni kita dah rancang 2 tahun yang lalu dari Ustaz Muzammil, Surfing Holidays, dan 4 bulan yang lepas kita berkumpul semula dan kita benar rasa macam benda ni boleh jadilah. 2 bulan yang lepas rasanya semua dah proceed, tiket lah, ground, everything. Dan hari ni sekarang ni lagi 15 minit kita nak sampai Doha. How time flies. Pula insyaAllah Andalus. Here we go. Jadi kita jadi. Tak tahu jadi ke tak ni. Tak tahu jadi ke tak ni. Alright. Doha. Insya-Allah.